Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat petang tuan-tuan, bersama saya Najmi daripada Rad Motoring tuan-tuan. Okey, hari ni saya nak jual dengan tuan-tuan. Saya bagi harga kereta dekat tuan-tuan. Yang mana berminat boleh call saya atau WhatsApp saya tuan-tuan. Saya akan sebutkan satu persatu. Kereta SUV, sedan, MPV, semua saya akan sebut harga bagi tuan-tuan. Nak tahu detail, tuan-tuan boleh kontak saya tuan-tuan. Okey, mari kita mulakan dengan Honda Accord ni tuan-tuan. Yang ini tahun 2009 tuan-tuan. Saya nak jual dengan tuan-tuan 15,800 saja tuan-tuan. Okey, saya ada ACV 50 Camry tuan-tuan. Boleh bagi dekat saya 35,800 saja tuan-tuan. Okey, kat sini saya ada Saga tuan-tuan. Tuan-tuan bagi dekat saya 18,800 saja tuan-tuan. Yang ini saya ada Grand Livina tuan-tuan. Bagi dekat saya 16,800 saja tuan-tuan. Okey, saya ada Hyundai Tucson tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya 21,800 tuan-tuan. Dah siap model facelift tuan-tuan. Okey, yang ini putih tuan-tuan, Tucson. Tuan-tuan bagi dekat saya 15,800 saja tuan-tuan. Okey, sini saya ada MPV tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Yang ini CC 3.5. Yang ini 2.4 tuan-tuan. Yang ini saya nak jual dengan tuan-tuan 32,800 tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya 36,800. Yang silver belakang pun tuan-tuan bagi dekat saya 36,800 tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya 20,800 saja tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok video saya sampai habis tuan-tuan. Saya ada lebih kurang 40 lebih biji kereta tuan-tuan. Okey, yang ini Nissan X-Trail tuan-tuan. Saya ada 2 biji 2.0 tuan-tuan, tahun 2015. Saya nak jual dengan tuan-tuan. Yang depan tuan-tuan bagi dekat saya 33,800. Yang belakang tuan-tuan bagi dekat saya 29,800 tuan-tuan. Okey, yang ini saya ada Nissan X-Trail 2.5 tuan-tuan, tahun 2015. Tuan-tuan bagi dekat saya 27,800 tuan-tuan. Sama juga dengan yang silver ni tuan-tuan, 27,800 saja tuan-tuan. Okey, saya ada Honda CR-V tuan-tuan. Bagi dekat saya 28,800 saja tuan-tuan. Yang belakang saya ada Kia Sorento tuan-tuan. Ni last stock ni. Memang ada sebiji saja tuan-tuan. Bagi dekat saya 19,800 saja tuan-tuan. Yang ini saya ada Honda HR-V tuan-tuan, tahun 2015. Tuan-tuan bagi dekat saya 36,800 tuan-tuan. Okey. Yang ni saya ada Camry tuan-tuan. Tuan-tuan bagi dekat saya 18,800 saja tuan-tuan yang ni. Yang ini tuan-tuan bagi dekat saya 24,800 tuan-tuan. Yang belakang hitam Camry tuan-tuan bagi dekat saya 20,800 saja tuan-tuan. Okey. Mari kita tengok lagi tuan-tuan. Okey. Saya ada Proton Exora tuan-tuan. Bagi dekat saya 14,800. Belakang saya ada Avanza. Tuan-tuan bagi dekat saya 14,800. Okey, yang ni saya nak jual murah saja tuan-tuan. Yang ni pakai diesel. Tuan-tuan bagi dekat saya 5,800 tuan-tuan. Mai ambil bawa balik tuan-tuan. Okey. Yang ini saya ada Suzuki Grand Vitara tuan-tuan. Bagi dekat saya 14,800 saja tuan-tuan. Okey. Kita sambung balik dekat Camry tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan tuan-tuan 26,800 sahaja tuan-tuan. Okey. Yang belakang pun dah siap dengan push start button. Tahun 2011 tuan-tuan. Bagi dekat saya 26,800. Okey. K5 tuan-tuan bagi dekat saya 15,000. Mai ambil bawa balik. Okey tuan-tuan. Saya ada Sonata. Tuan-tuan mai bagi dekat saya 15,800. Mai bawa balik tuan-tuan. Okey. Saya jual, saya lepas bagi murah-murah saja kat tuan-tuan.
Camry tuan-tuan, bagi dekat saya 21,800 tuan-tuan. Okey. Saya ada lagi banyak lagi tuan-tuan sedan. Mai ikut saya, kita tengok satu persatu tuan-tuan. Mana tahu lekat kat hati, boleh beli dengan saya tuan-tuan. Okey. Yang ini saya ada Naza Forte tuan-tuan, bagi dekat saya 10,800 saja tuan-tuan. Belakang saya ada Proton Preve tuan-tuan, bagi dekat saya 10,800 tuan-tuan. Okey. Saya ada kereta Legend tuan-tuan, Proton Satria, bagi dekat saya 5,800 tuan-tuan. Okey. Yang ini saya ada Honda HR-V tuan-tuan. Memang sangat cantik. Nombor pun cantik, 3 angka tuan-tuan, 322, bagi dekat saya 35,800 tahun 2015 tuan-tuan. Saya ada Nissan Almera tuan-tuan, bagi dekat saya 15,800 tuan-tuan. Yang 2 biji Almera ni tuan-tuan, bagi dekat saya 16,800. Okey. Yang last sekali tuan-tuan, saya ada kereta Legend tuan-tuan, siapa tak kenal. Proton Saga Iswara tuan-tuan, bagi dekat saya 4,800 tuan-tuan. Okey. Yang mana tengok video saya sebut harga, dah siap puspakom, dah siap tukar nama tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan cuma standby duit untuk insurans dengan road tax saja tuan-tuan. Okey, yang mana berminat boleh call saya, boleh WhatsApp saya, ataupun boleh walk in di Rad Motoring Selayang, bersebelahan Hospital Selayang. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum.